Sebelum nak tengok video tu, bolehlah tekan button subscribe, like dan share. Subscribe tu free je guys, free je. Korang tekan button subscribe tu dari merah ke kelabu. Kalau dah kelabu jangan tekan lagi, nanti jadi merah balik. Okey, tu je lah. Jom tengok video. Apa dia? Review Kaiju Ultraman Hayata? Okey, video ni part 2. Kalau korang nak tengok video ni, sebelum tu korang tengok video part 1 ni dulu. Okay, let's go. Okay, Kaiju ni alien lah. Nama dia Alien Mephilas. Dia muncul dekat episod 33 Ultraman Hayata. Tengok detail dia pun okay, mantap. Okay, yang seterusnya pun alien juga. Aku rasa ramai yang kenal dengan dia ni. Alien Dia ni dia antara Kaiju dan alien yang agak menggerunkan. Tengok muka dia pun seram. Tengok detail dia pun agak mantap lah. Tapi agak comot. Aku tak bersihkan lagi. Kaiju seterusnya, Kaiju yang aku rasa ramai tak kenal sebab tak pernah muncul lagi dekat zaman sekarang. Nama dia Hydra. Dia muncul dekat episod 20 dan sekarang tak pernah muncul lagi dah. Kaiju seterusnya muncul di episod 21, Kemular. Kaiju ni agak vintage juga. Memang vintage lah pun apa yang agaknya kan. Tengok dia punya detail, bahagian ekor dia, bahagian belakang dia semua. Yang atas ni sebenarnya dari siri dia boleh terbuka. Tu yang membuatkan dia agak unik. Kaiju yang ni nama dia Telesdon. Dia muncul dekat episod 22 Ultraman. Tapi agak comot. Susah lah nak hilangkan dia punya kotor-kotor ni. Kaiju yang pelik ni agak pelik tengok muka dia. Memang kalau tak ada mood kan, tengok muka dia lagi tak ada mood aku rasa. Dia muncul dekat episod 23 Ultraman. Nama dia Jamila. Pelik kan, macam nama makcik kat jiran sebelah je. Kaiju yang ni antara kaiju favourite aku juga. Aku rasa ramai juga yang kenal sebab banyak muncul dekat siri-siri Ultraman yang baru macam Ultraman Trigger dan Ultraman yang lain. Nama dia adalah Gubila. Tengok dia punya depan tu, hidung dia ada gerudi. Memang agak unik juga. Kaiju yang dinanti-nantikan. Kaiju apa ni? Tak payah sebut nama pun dah tahulah. Gomora. Gomora ni antara kaiju yang paling famous dalam franchise Ultraman. Banyak betul siri dan movie yang dia keluar. Tak terkira, aku rasa tak boleh nak list lah. Tapi kemunculan pertama ni di episod 26 dan 27. Kaiju yang ni pun kaiju favourite aku juga. Kan dah terantuk dekat sangat. Dia ni muncul dekat episod 30. Nama dia Wu. Kaiju ni antara kaiju yang susah juga aku nak cari. Tapi nak beli kaiju ni asyik melepas je. Mesti orang lain dah beli lagi awal daripada aku. Sabar je lah. Tapi detail dia pun agak mantap. Dari belakang kan, kalau korang tengok kan, rambut dia macam nak beli sarik dah pula. Okay, kaiju yang ni. Kaiju yang ni. Okay, kaiju yang ni. Aduh, banyak kan kaiju yang ni. Berapa banyak kaiju dah. Kaiju ni special sikit. Kalau nampak saiz dia agak besar dan lebih detail. Nama dia Gabora. Dia muncul dekat episod 9 Ultraman. Kenapa aku cakap lebih detail? Sebab dia Ultraman Gamonster 5000 series. Dia bukan macam Sofubi lain. Kelebihan Gabora ni kan, dia boleh buat benda ni. Cak. Kaiju seterusnya, benda ni. Ni Keronia. Dia muncul dekat episod 31. Tapi saiz dia 55 inci je. 404 doll ni. Dia tak ada saiz 65 inci. Ni apa perbezaan dia. Aku kembali. Ni Alien Baltan. Asal ada Alien Baltan lagi kan? Sebenarnya Alien Baltan ni ada 3 kali muncul dekat siri Ultraman sebab tu famous. Jadi ni Alien Baltan 3. Yang hari tu aku review tu Alien Baltan 1 lah. Kaiju apa yang kurus keding ni? Kepeng je. Ni nama dia Kemurman. Dia muncul dekat episod 33 sama dengan Baltan 3 juga. Kemunculan pertama dia di Ultra Q. Kaiju yang seterusnya ni muncul di episod 34 Skydon. Body atas dia ni keras macam nak mati. Kaiju ni kaiju vintage juga. Tapak kaki dia 1983. Kaiju yang ni adalah kaiju Raja Mem. Kita tak mem. Orang buat mem yang Ultraman pukul dia nak suruh balik tu. Kau balik sekarang. Degil rasakan. Baru ada akai. Nama dia Shibozu. Kaiju yang ni pula pun saiz 55 inci. Nama dia Zaragas. Dia muncul dekat episod 36 Ultraman. Kaiju yang ni agak sukar dikenali. Bukan agak sukar dikenali sebab color vintage dia membuatkan orang tak apa nak kenal. Nama dia Dorako. Dia muncul dekat episod 25 dan episod 37. Yang kaiju yang macam kaiju ayam ni, nama dia Geronimon. Dia bukan keturunan Digimon masih dalam Ultraman. Dia muncul di episod 37 juga. Kaiju yang seterusnya nama dia Kila. Ni pun muncul satu je episod, tak pernah muncul lagi dah. Episod 38. Kita dah sampai ke kaiju yang terakhir. Siapa lagi kalau tak bukan Zeton. Alien yang tak perlu dikenalkan lagi. Aku rasa semua dah kenal. Dia muncul di episod 39 Ultraman sampai Ultraman mati dikerjakannya. Yang bintik-bintik ni aku kalah sendiri. Kalau tak di hitam macam tu je. Tok dari belakang pun handsome tau. Okey, itu saja review untuk hari ini. Sebenarnya banyak lagi kaiju-kaiju Ultraman yang tak ada dalam list ni sebab Bandai memang tak riliskan. Kalau ada pun mungkin saiz lebih kecil ataupun terlebih besar pula.
Korang yang ada komen nak minta review kaju Ultraman apa tu, agak lewat sikit, aku minta maaf. Dan kalau korang suka konten-konten aku, boleh follow. Dan jangan lupa like. Thank you kepada yang support. Bye.